Abang. Ya. Ni saya ni phone saya skrin dia pecah. Lepas tu Ya. Okey. lepas tu bateri saya habis ni. Boleh tak saya nak tumpang cas? Sebab powerbank saya pun bateri habis juga ni. Oh iya, so abang nak tukar dia punya skrin lah? Saya nak tukar skrin. Tapi saya nak tumpang cas. Boleh? Okey, boleh. Saya buat sekali lah. Boleh. Sekali jalan. Okey, boleh. Sekali sekalikan je. Dia macam abang saya tolong lah. Kat sini. Dua powerbank tak ada bateri kan? Dulu powerbank saya tak ada bateri. So tu saya nak tumpang cas kat sini sekejap. Okey, kita orang yang suka tolongan. Tunggu dah jam tu. Kan? Okey, nampak saya cas sekali. Berapa powerbank dapat? Handphone pun dapat. Man, Bijak lah bang. Ish. dah pinjam Okey. Dari skrin Dah beli? Oh tak, tadi abang ni dia kata powerbank dia habis bateri dulu ni. Betul, handphone gua habis. So saya sekali kan lah. Yang ni dekat sini, yang kat sini, saya kat sini, saya kat sini. So 3 sekali. Kan senang. So senang lah saya nak cek dia punya. Bijak abang ni. Dia sekali ke dalam satu charger. Saya 5 tahun lah repair handphone 3 kan. Tak balik ni? Okey. Jadi bang macam mana bang? Sambil jepit lah korang ni. Ya Allah. Handphone je kan nak hidup kan? Saya hidupkan phone ni. Tapi manakan dua powerbank saya pun habis bateri juga. Yang penting mana? Yang penting saya nak hidupkan phone saya. Phone ni dulu. Tak boleh lah kalau nak sekalikan. Ni masalah apa je? Skrin saya pecah nak tukar. Oh, okey boleh. Ambil masa dalam sejam lagi Boleh. Okey. Boleh duduk dulu. Okey, terima kasih. Siap. Okey bang. Handphone bang dah siap? Siap dah. Ya betul, dah siap dah. Saya minta maaf lah sebab tadi tu start baru. Oh ya ke? Dia baru je start hari ni, petang tadi. Betul tadi. Tapi mungkin dia tak akan kot. Tadi dia kata sampai 5 tahun tu. Kemungkinan lah tu. Saya pun tak faham. Okey, tak apa. Handphone abang dah siap. Okey. So yang penting dah selamat semua. Okey, ni barang-barang abang boleh ambil. Okey. Powerbank saya dah chargekan tadi. Terima kasih lah bang. Okey. Kalau tak saya tak tahulah macam mana saya nak penuhkan bateri saya. Jauh perjalanan saya ni, saya driver ni.